So, tuan-tuan, sekarang ini dah tak ada alasan untuk kita tidak menyimpan emas. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan, bersama saya Fazan di dalam Fazan Ninja Public Gold. Hari ini saya akan sharekan dengan tuan-tuan dan puan-puan semua mengenai account gap. Account gap ni apa? Gap ni adalah Gold Accumulative Program yang mana bagi saya personally dia adalah tempat untuk kita meletakkan simpanan kita ataupun tabungan kita di dalam aplikasi Public Gold. Faham ada di antara kita ni tak mampu untuk membeli 1 gram. Contohnya kalau kita pergi ke kedai emas, 1 gram sekarang harga dia lebih kurang dalam 500. So dengan account gap ni kita boleh start menyimpan serendah RM100 ikut kemampuan kita untuk kita start mula menyimpan di dalam emas. Jom ikut saya untuk kita explore account gap. Okey, apabila kita buka apps Public Gold, ini adalah akaun isteri saya. So yang terpampang yang tengah di-highlightkan tu adalah jumlah itu adalah jumlah account gap. So kalau tuan-tuan tengok ada 22.2974 gram. So dekat sini adalah dia punya shortcut yang mana kita boleh top up, kita boleh sell, kita boleh withdraw dan juga kita lihat history dia. Kemudian yang di bawah tu adalah jumlah hari ini. Okey, jumlah hari ini untuk 1 gram. Kalau tuan-tuan tengok ringgit Malaysia 491. Kita scroll down ke bawah. Okey, yang sebelah kiri tu yang sebelah kiri tu Gap Accumulation Program. Okey, kita klik dekat situ sekarang. Okey, di sini tuan-tuan dan puan-puan kita boleh buy untuk kita beli tambah jumlah gram kita. Kita boleh sell, kita akan sell kita punya jumlah gram dan dia akan masuk ke dalam akaun kita lah. Dalam akaun bank kita lah dalam masa 1 hari hingga 3 hari bekerja. Kemudian kita ada Aranho. Kita boleh withdraw kan kalau kita nak physical kan. Dan juga kita boleh check akaun kita lah. Ini adalah akaun kita yang kita boleh tengok. So kat sini ada 22.2974. Okay, yang belah kanan ni adalah kalau kita nak beli silver lah. Okay, back balik. Okay, kita boleh tengok history kita. Ini adalah history kita yang mana kita boleh tengok jumlah kita. So kalau tuan-tuan tengok bawah ni, ni adalah jumlah gold dan juga silver untuk 1 gram dan juga untuk RM100 berapa yang kita akan dapat. So tuan-tuan, sekarang ini dah tak ada alasan untuk kita tidak menyimpan emas. Kita dah boleh buat simpanan emas serendah RM100. Sangat mudah kan tuan-tuan? Everything semua di hujung jari kita. Tinggal kita saja untuk membuat tindakan. So kita dah boleh start menyimpan pada bila masa at any time. Boleh kita start menyimpan sekarang. Klik link di bio untuk mulakan simpanan anda bersama Public Gold. Saya anda merasakan video ini sangat berguna dan bermanfaat. Mohon share, like dan follow saya. Terima kasih.